Saya dilahirkan dalam keluarga PAS. Ayah saya adalah penyokong PAS Tegar. Bila Datuk Zahid masuk UMNO, pemuda UMNO, dia telah mengamnokan satu keluarga saya masuk dalam dalam Jadi UMNO. dulunya keluarganya adalah keluarga Ya, dalam PAS. PAS. Walaupun ayah saya seorang guru, dia masuk UMNO, tapi langganan dia tetap Harakah. Tetap Harakah. Jadi jiwanya tetap PAS. Tapi appearance dia adalah UMNO lah. Oh. Itu yang saya lihat. Ayah apa PAS. tu, ayah Datuk Del PAS, satu keluarga. PAS juga. Satu keluarga, dan ayah saya seorang Tok Imam. Itu bila saya jadi siasat politik kepada Menteri DAP, orang ada tulis, dia kata seorang anak Datuk Imam masuk DAP, dia cakap. Jadi benda ni sampai ke kampung semua. Semua orang tahu. Tapi pada ketika itu timbullah keinsafan saya bahawa kita sebenarnya mengejar apa dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang mungkin juga kerana doa-doa ayanda kita dulu-dulu ni. Kita pergi pusing jauh, akhirnya balik semula sebab mungkin balik pada PAS kerana ayandanya dulu PAS, ayandanya dulu PAS ya. Semua Ayanda saya dulu memang UMNO.